Pasir Gudang, Lok Heng, Johor. Masya Allah. Terima kasih mak. Mak makan okey mak? Lauk. Tengok mak punya expression okey. Dah 2 kali. 2 kali. Okey, terima kasih mak. Baik. Mak dah rasa ketamnya? Dah. Ni saya potongkan untuk mak dulu. Nah mak, kita bagi pada maknya boleh? Okey, baik. Dah rasa dek, saya punya sambal sedap. Dah pernah datang ke sini ya? Oh, first time. Yang pernah datang 2 kali kami. Oh, yang ni datang ramai-ramai sikit. Ini satu family. Baik. Panjang umur ada rezeki datang lagi. Yang penting ni sihat je mak ya. Ini lobster. Oh, besar lobster ni. Yang kecil itu dia. Tapi yang kalau nak makan seafood, yang besar-besar yang ada rasa. Kalau macam lobster ni, tengok tangan dia. Ni dah buka susah sikit ni. Okey, ni saya dah kopikan ya. Oh, mak penuh aku mulut mak ya. Tak ada gigi. Tak apa mak, king crab ni mak, kalau tak ada gigi pun mak. Dia boleh kemam, pelan je mak, lembut mak. Aku susah bayangkan dan. Sorry. Dua-dua ni. Tikung lah. Oh, itulah. Okey, siap. Baik kak, jemput makan. Baik, terima kasih. Abang nak saya potongkan yang ni? Boleh. Boleh? Okey, jom. Yang ini dulu. Okey, yang tu susah sikit. Baik, boleh lambai sikit tak? Dari kota tinggi tadi campur Baik. Pasir Gudang. Jumpa lagi abang lobster di nasi lemak Lobster JB. Alright. Yang mana nak potong dulu?